Universiti. Sakit. Hanya tahap terendah bagi Shilaima. Pasaran harga hanya 3,000. Kau mahu harga 300,000. Kau hanya fikir tentang wang dan sakit. Kedai hitam, kau ini memang kedai hitam. Ini adalah satu-satunya Shilaima yang boleh berkembang tanpa had. Hanya perlu mengeluarkan sumber yang cukup. Jangan cakap tentang tahap yang rumit. Tahap bulan yang tinggi, tahap raja yang tinggi. Semua boleh dicapai. Tahap raja. Sama-sama, kau cakap ia boleh tanpa had mengeluarkan sumber untuk berkembang. Tak salah. Kau besar boleh buktikan. Ini adalah sumber air tahap perak. Ia boleh mengeluarkan. Saya percaya kau. Tanya saya. Saya segera pergi ke Persatuan Penjinak Haiwan untuk melaporkan kau. Sila. Kedai perak ini tiba-tiba berubah. Sekarang, Shilaima ini menjual harga 300,000. Pelanggan mahu beli. Beli. Tunjuk kad. Tiada masalah. Menjual keluar yang pertama Shilaima. Mendapat hadiah datanglah. Shilaima ruang kosong dibuka. Tambah jenis SSS tahap Shilaima. Perlu sekarang ambil. Langsung ambil. Shilaima ruang kosong dibuka berjaya. Wah, syukur kau. Kau sedar SSS tahap Shilaima. Tempat gelap yang menakutkan. Melalui 10 tahun. Akhirnya sedar. Mendapat. Sistem kedai Shilaima. Kedai Shilaima. Saya akhirnya boleh mengubah takdir. Mengeluarkan Shilaima. Tanpa had berkembang. Tahap raja. Atau mungkin bukan titik akhir. Tidak dapat. Baru saja saya masih ragu kau. Tiada hal. Syukur kau. Perjanjian Shilaima menjadi seorang penjinak haiwan yang sebenar. Saya pasti akan menjadi penjinak haiwan terkuat. Ling Yu. Kau adalah kawan kedai. Dia adalah bekas teman lelaki saya. Tak sangka akan bertemu di sini. Kedai ini terlalu istimewa untuk Shilaima. Kau macam mana boleh berpisah dengan dia? Istimewa. Dia masih tidak sedar tentang Shilaima. Menjadi tidak boleh Shilaima. Tinggi pun tidak belajar di Universiti Shilaima. Jadi ini pun dipanggil istimewa. Tidak mungkin kedai. Kedai ini secara langsung akan menjual Shilaima yang begitu berharga kepada saya. Dia bagaimana mungkin bukan penjinak haiwan? Shilaima. Jadi ini adalah tahap terendah bagi Shilaima. Menjadi tinggi paling tinggi sedar 3 lapisan. Seluruh jenis Shilaima tidak dapat hidup. Jenis ini Shilaima juga dipanggil berharga. Tutup mulut kau tidak faham Shilaima yang kuat. Ini adalah jenis yang unik untuk Shilaima. Berbanding dengan mana-mana Shilaima yang lain, kekuatan perlu kuat. Ling Yu, kau tidak akan memberi gadis kecil ini kepada saya. Putih sayo jika kau mahu beli Shilaima. Saya sentiasa mengalu-alukan. Kalau kau nak berurusan, kau perlu keluar dari sini. Biarkan aku keluar. Apa yang kau beli, haiwan peliharaan? Aku perlu tengok. Kau hancurkan kedai haiwan ini. Ada apa-apa haiwan peliharaan yang luar biasa? Aku cakap baik-baik. Cahaya mataku mungkin sangat tinggi. Bodoh. Haiwan peliharaan yang berkualiti tinggi. Apa yang ada di kedai aku? Aku takut kau tak dapat beli. Aku ingat kau terkejut dengan haiwan peliharaan yang hebat. Ia adalah haiwan peliharaan tahap B. Tak salah. Haiwan peliharaan maut, aku boleh jamin. Kau ada haiwan peliharaan maut di sini. Itu takkan ada, kan? Haiwan peliharaan maut boleh dibandingkan dengan haiwan peliharaan api, lebih banyak lagi. Hanya ada kedai haiwan peliharaan yang besar. Dia pasti tak ada kedai ini. Sudah tentu ada. Kedai haiwan peliharaan, kau berani cabar aku. Aku perlukan kau. Aku cabar kau apa? Ini adalah haiwan peliharaan maut yang paling rendah. Kucing kecil. Sama saja dengan haiwan peliharaan yang kotor. Aku mungkin terkejut dengan haiwan peliharaan tahap B. Maut. Kau fikir aku akan jamin haiwan peliharaan yang kotor ini? Ini hanyalah haiwan peliharaan kecil yang boleh jadi kuat. Awas, akan ada haiwan peliharaan maut. Maju ke haiwan peliharaan besar. Pembunuhan akan jadi tanpa had. Aku mungkin adalah pelajar besar di Akademi Haiwan Peliharaan. Hanya ada guru di jalan. Hanya ada guru haiwan peliharaan yang sebenar. Baru ada sumber. Tanya. Haiwan peliharaan. Haiwan peliharaan. Akademi.
Kau fikir ini adalah Akademi Haiwan Peliharaan yang sebenar? Tak terfikir. Kami adalah Akademi Haiwan Peliharaan. Ternyata ada pelajar yang sama dengan kau. Malas nak cakap dengan kau. Hanya sokong bekas teman lelaki. Haiwan peliharaan kecil ini mungkin banyak duit. Aku beli. Haiwan peliharaan paling rendah. Bunuh satu lagi 1,000. Maka aku akan cabar dia. Juga menunjukkan aku besar. 300,000. Lebih 1%. Apa 300,000? Kedai haiwan peliharaan. Kau fikir nak dapat duit? Satu haiwan peliharaan kecil mungkin berharga 1,000. Kau berani buka harga 300,000. Bagaimana dengan halaman ini? Tak beli, terus pergi. Aku sudah cakap. Ini adalah satu haiwan peliharaan maut yang kecil. Kau tak cukup. Tak nampak dia punya haiwan peliharaan. Walaupun tak faham, jangan buat bodoh. Walaupun seperti ini, aku akan buat kau buka mata. Lihat satu sama lain, apa yang benar-benar haiwan peliharaan tinggi. Kedai haiwan peliharaan. Baru saja aku tengok haiwan peliharaan itu. Aku pasti akan beli. Menyusahkan hantar ke kedai haiwan peliharaan. Kedai itu pasti haiwan peliharaan. Kenapa juga harga dekat 100,000? Umur paling kurang pun dekat bintang. Haiwan peliharaan. Hanya ada beberapa haiwan peliharaan yang besar. Itu adalah haiwan peliharaan yang benar. Juga tak boleh dibandingkan dengan haiwan peliharaan kecil. Tak salah juga dibandingkan dengan sejarah aku. Boleh tanya? Adakah ini tentang penjinak haiwan yang mendaftar untuk mendapatkan naga? Tak sangka dapat bertemu makhluk istimewa di sini. Data saya tidak mungkin salah. Keadaan sihat, sudah berjanji. Sedang mengumpul kekuatan tahap 9. Ini adalah Raja tahap 9. Makhluk istimewa yang boleh berkembang. Ini adalah jenis makhluk yang paling sukar. Hanya perlu ada sumber yang mencukupi. Dia boleh menjadi sangat kuat tanpa had. Tahap dan kekuatan asas tidak akan berakhir. Klan ini adalah yang paling lemah. Adakah dia akan dipromosikan? Sayang sekali, makhluk ini sudah ditetapkan sebagai raja. Dia sudah pun dipromosikan. Sangat menyedihkan. Dia sudah pun dipromosikan menjadi makhluk ini. Jalan menuju kekuatan tidak ada halangan. Tidak tahu berapa banyak guru yang perlu dihadapi. Ah, ini. Ini adalah. Juga satu makhluk istimewa yang boleh berkembang. Hanya perlu membunuh untuk menjadi sangat kuat. Ini adalah raja yang akan datang. Makhluk liar yang tidak terhitung. Klan misteri yang tidak biasa. Guru penjinak haiwan boleh membunuh musuh tanpa had. Hanya perlu membunuh untuk menjadi kuat. Hari ini mesti dapat mencapai tahap yang tinggi. Ternyata dalam keadaan tidak dipromosikan. Belum dipromosikan. Adakah ini makhluk yang akan dijual? Tiada had untuk harga yang tinggi. Saya perlu membelinya. Kedai haiwan. Ini adalah naga yang saya beli. Betul. Mempunyai sedikit darah naga yang membara. Tahap dewasa boleh mencapai lebih dari 10. Kadar besar adalah satu tahap. Sangat berharga. Ini adalah makhluk yang membara. Saya perlukan. Tunjukkan kad. Mempunyai sedikit darah naga adalah naga. Keterangan adalah makhluk besar. Tahap dewasa baru boleh mencapai lebih dari 10. Belum pasti boleh mencapai tahap besar. Ternyata boleh menjual 10,000. Lihatlah. Makhluk membara saya adalah naga yang sebenar. Makhluk kecil itu ada di hadapan makhluk membara. Hanya perlu mengeluarkan kad. Boleh tanya, adakah makhluk kecil itu dijual? Saya bersedia untuk membayar apa sahaja harga. Hanya perlu kamu jual makhluk kecil itu kepada saya. Kamu ingin memberi makhluk kecil itu. Tiada kesalahan. Sila buka satu harga. Saya baik-baik saja, masih ada satu makhluk. Tiada had untuk apa jenis harga. Hanya perlu saya dapatkan. Kedai haiwan. Kamu terkejut. Itu adalah makhluk kecil yang paling rendah. Hanya ada makhluk yang paling rendah. Tiada guru penjinak haiwan yang akan dipromosikan. Kamu adalah guru penjinak haiwan yang sangat tinggi. Kenapa perlu beli? Kedai haiwan adalah masa universiti yang akan memecahkan tahap tinggi. Belum boleh mencapai tahap tinggi. Dia bagaimana akan memberi makhluk kecil itu? Makhluk kecil yang paling rendah. Makhluk kecil itu terbangun menjadi makhluk istimewa. Hanya perlu membunuh musuh untuk menjadi kuat. Belum ada makhluk yang tiada contoh. Seperti makhluk yang terbalik. Kamu berani kata dia rendah?
Apa? Kamu tahu makhluk kecil itu ada potensi istimewa? Kamu tidak tahu? Ho, saya terbangun dengan data makhluk si tahap. Makhluk kecil itu mempunyai ciri khas. Kemampuan langitnya adalah membunuh. Spesies yang boleh berkembang. Membunuh boleh menjadikan lebih kuat. Tingkatkan kemampuan. Kemahiran penguasaan. Makhluk langit yang terbalik ini. Saya tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ini. Secara semula jadi, perlu menggunakan semua kekuatan untuk menahan. Pandangan data. Sebenarnya adalah pandangan data langit. Dia tidak akan mengalahkan saya. Pandangan data tidak pernah salah. Makhluk langit kecil ini benar-benar adalah makhluk terbalik. Saya benar-benar telah melakukan kesilapan. Saya sudah memberitahu lebih awal. Pemilik kedai bagaimana boleh mengalahkan orang. Sayang, ada orang yang tidak percaya. Telah melakukan kesilapan dengan makhluk berharga ini. Tutup mulut. Apa yang kamu ada untuk dibincangkan? Kamu telah membuat perjanjian dengan Si Lai. Wanita yang mengganggu sebelum ini. Sinar cahaya. Wanita cantik ini adalah Si Lai. Sama juga adalah spesies yang unik. Menyedari spesies yang boleh berkembang ini. Boleh tanpa had untuk sumber daya yang berkembang. Saya telah memberinya satu sumber air tahap otomatik. Sekarang Si Lai saya sudah menyedari 5 lapisan. Kekuatan menyedari 9 lapisan. Masih menguasai kemahiran otomatik. Perlu menggunakan sumber daya emas tahap otomatik. Ia boleh berkembang ke mana-mana langkah. Saya tidak berani berfikir. Apa yang mereka katakan adalah benar. Mengapa kamu tidak membangkitkan saya? Makhluk kecil ini seharusnya adalah milik saya. Saya telah menyedari bitahap roh. Saya baru saja memenuhi perjanjian itu. Saya mempunyai 300,000 hadiah emas simpanan. Bitahap langit membantu. Cukup untuk memberi makhluk kecil ini. Bagaimana saya boleh melakukan kesilapan ini? Boleh ketawa sampai tahap. Kamu tidak mungkin mengaku. Makhluk kecil ini adalah makhluk terbalik yang sangat unggul. Saya perlu meminta kamu untuk memberinya. Letusi, sayuran. Kamu masih tidak mempunyai sumber ini. Pelanggannya. Kamu pasti ingin memberi makhluk kecil ini. Sudah tentu. Pemilik kedai sila buka harga. Tidak kira berapa banyak. Hanya perlu saya boleh menerima. 300,000. Kamu mahu membeli? Sudah tentu saya sekarang sedang menggosok kad. 300,000 membeli satu makhluk terbalik. Sebenarnya adalah langit yang jatuh. Nombor kumpulan. Akhirnya mencapai perjanjian dengan kamu. Makhluk kecil yang akan datang. Hahaha. Pemilik kedai besar. Hanya harga 300. Akan menjual makhluk terbalik yang sangat berharga ini. Hal ini sangat menyedihkan. Saya yang King ingat di dalam hati. Ling Yu seperti makhluk kecil ini. Kamu ada di kedai. Seperti makhluk kecil ini. Saya di sini perlu berapa banyak? Itu adalah saya mencapai tahap tinggi. Membuka perjanjian kedua. Saya masih boleh memberi makhluk ini. Tidak, saya awal sudah memberi kamu peluang. Saya di sini menolak untuk melakukan hidupmu. Juga tidak akan ada makhluk terbalik yang dijual kepadamu. Kamu satu makhluk terbalik langit tidak pernah menyedari. Walaupun boleh membesarkan makhluk terbalik yang unggul. Kamu menjaga tinggal. Tidak ada kekuatan. Hai yang berharga ini hanya akan membawa malapetaka. Kalau begitu, jangan harap saya akan risau. Dan saya sudah menyedari potensi haiwan peliharaan ini. Apa sebenarnya potensi ini? Memang ada tekanan yang menakutkan seperti ini. Itu adalah gelap yang tidak dapat dibayangkan. Seolah-olah semua yang jahat dapat ditangkap. Tahap A haiwan peliharaan ini. Tidak ada yang seperti ini. Sukar untuk percaya ini adalah tahap tertinggi S haiwan peliharaan. Bagaimana mungkin Anda menyedari tahap S haiwan peliharaan ini? Tahap S ini adalah kegelapan SSS yang tidak dapat dijelaskan. Lebih kuat daripada tahap S. Lu Yu, adakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Kita sudah berpacaran selama 3 tahun. Perasaan selama 3 tahun ini sudah tidak ada lagi. Jika saya tidak memberi peluang, ada dia sebagai teman lelaki. Akan datang, sekurang-kurangnya boleh menjadi guru haiwan peliharaan. Saya sudah silap tentang apa. Yang memberi peluang adalah Anda. Pergilah, di sini tidak dialu-alukan. Syukurlah saya tidak seperti sayuran yang mengganggu. Satu permulaan masih meragukannya. Memang tidak sepatutnya. Dia memiliki aura yang tenang yang benar-benar menggerakkan hati. Kedai haiwan peliharaan, mari kita tambah satu cara untuk berhubung. Kedai haiwan peliharaan, saya juga ingin menambah Anda sebagai cara untuk berhubung. Selepas ini, ada peluang untuk mengajar Anda lebih banyak. Tiada masalah. Misteri adalah pelajar baru di Universiti Penjinak Haiwan.
Yang King sedang mengendalikan kedai haiwan peliharaan. Mereka semua adalah pelanggan yang berkunjung. Selepas ini, pasti akan membawa lebih banyak makna. Kedai haiwan peliharaan, terima kasih. Saya akan melatih haiwan peliharaan dengan baik. Pasti tidak akan membiarkan anda kecewa. Saya sangat menantikan. Hari pertama pembukaan. Menjual 2 ekor haiwan peliharaan. Saya sudah membuka ruang untuk haiwan peliharaan. Masih terjaga. SSS tahap kegelapan. Jumlah juga ada 600. Semua adalah tahap kegelapan yang dikatakan. Tukar mana-mana satu sebagai permulaan haiwan peliharaan saya. Saya masih membuka ruang untuk haiwan peliharaan. Sedari SSS tahap kegelapan. Tetapi masih belum ada perjanjian haiwan peliharaan. Tidak kira betapa benarnya guru haiwan peliharaan. Dengan cepat saya boleh menjadi guru haiwan peliharaan yang hebat. Kegelapan 3 kepala. Tidak lebih daripada melihat anjing pintu kegelapan. Tidak sesuai dengan kualiti saya. Kegelapan saya tidak perlu melihat anjing pintu. Penyihir ketua sudah tiada. Secara langsung mempengaruhi suasana PAS. Seolah-olah tidak salah. Mengenai sifat jahat. Juga adalah jenis yang kuat. Boleh saya perlu duduk di kedai haiwan peliharaan. Di kedai ada sistem yang berterusan tanpa musuh. Tetapi di luar saya hanya baru membuka ruang haiwan peliharaan. Seolah-olah tidak sesuai dengan saya. Dan nilai tidak lebih daripada dewa. Menghadapi penyihir naga. Menghadapi penyihir naga. Oleh itu, terpaksa berhadapan. Kerana menghadapi penyihir naga yang baik. Selepas bertukar, tidak ada lagi jumlah untuk memberi barang lain. Tidak lebih takut tentang apa. Saya ada sistem. Jual beberapa ekor haiwan peliharaan kecil. Ini hanya tahun kecil. Berdasarkan sistem yang diperkenalkan. Setelah dewasa, pergerakan akan lebih dari 1000 jenis. Kucing hantu. Apa jenis naga panjang? Di hadapannya adalah serangga. Dewasa menghadapi penyihir naga. Tetapi boleh memusnahkan satu dunia. Menghadapi penyihir utama. Dewasa adalah penyihir utama. Bila-bila masa boleh menghancurkan tahap dewa. Terlalu terbalik. Terlalu terbalik. Kekuatan dunia ini adalah tahap kesedaran. Tahap bintang yang sangat tinggi dan bulan yang sangat rendah. Tahap tuan yang terhebat dalam bidang suci. Tahap suci adalah wilayah dewa. Ketua besar dari Universiti Penjinak Haiwan yang hebat. Dan baru sahaja tahap tuan yang 10. Tahap tuan adalah titik tertinggi di negara panas. 2 langit. Kemampuan gelap tidak terhad untuk berkembang. Naga ajaib adalah musuh langit. Shenlaima kecil tidak ada perbandingan dengan dia. Dari kecil sudah ada 3 tahap kemahiran ungu. Ada juga 1 tahap kemahiran merah. Itu adalah tahap tuan suci yang hanya ada dalam kemahiran tertinggi. Perjanjian langsung perjanjian. Perjanjian roh berjaya disimpulkan. Tempat gelap yang misteri. Tanpa batasan kuasa gelap. Menyusup. Nampaknya saya telah mengehadkan kejayaannya. Saya masih belum memperbaiki. Ruang kosong penjinak masih tahap kesedaran. Kandungan tidak boleh melebihi tahap penjinak yang sangat tinggi. Sebenarnya ingin meningkatkan sumber untuk meningkatkan ruang kosong. Sayangnya sekarang tidak ada pengumpulan. Hanya boleh sementara terhenti. Menghadapi naga dunia. Bertukar sedikit. Di kedai tidak boleh menampung bentuk yang besar ini. Ada naga dunia di sini. Masa depan benar-benar penuh harapan. Sembah. Selamat datang kembali. Kamu boleh kembali. Saya sudah menunggu kamu lama. Kecil dan berbakat. Kenapa tidak ada di ruang tamu? Kecil dan berbakat. Sembah kembali dengan cepat. Sembah. Ketika kami masuk ke dalam kelas, jumlah penjualan sudah baik. Kecuali untuk perjanjian tuan sendiri. Di kedai tidak boleh membesarkan sebarang jenis tuan. Apa yang kamu maksudkan? Bukan perjanjian tuan. Tidak boleh berada di kedai lebih dari malam. Segera menghantar Shenlaima ini pergi. Dengar sudah. Saya sudah beritahu. Saya tidak ada peraturan kedai yang bertentangan. Juga tidak mengira bertentangan. Sembah. Kamu tidak akan benar-benar bodoh seperti ini. Ini Shenlaima. Sebenarnya adalah Shenlaima pertama kamu. Tidak salah. Saya sudah berjanji dengan Shenlaima. Oleh itu saya akan membawanya kembali. Sebenarnya tidak ada peraturan kedai yang bertentangan. Kerana ia sebenarnya adalah tuan saya. Saya sebenarnya ingin kamu sedar tahap penjinak. Akan menjadi kaki untuk membolehkan saya bergantung pada orang. Sekarang saya mendapati saya benar-benar melihat salah kamu. Kamu yang bijak. Menghantar masa depan kamu. Shenlaima sudah menjadi tuan.
Sembah, saya tidak peduli kamu ada perjanjian atau tidak. Jenis tuan ini saya tidak mahu lihat lagi. Kamu tidak boleh bercakap dengan saya. Saya tidak ada apa-apa untuk dikatakan. Tetapi Shen Laima bukan sebarang tuan. Kepelbagaian yang unik adalah sesuatu yang kamu tidak akan dapat fahami selama-lamanya. Sembah, adakah kamu tidak ditangkap? Kamu ini Shen Laima di mana kamu beli? Menghabiskan berapa banyak wang? Saya tidak ditangkap. Shen Laima adalah Shen Laima yang saya beli di kedai dewa di dekat sekolah. Kedai tuan sangat baik. Saya hanya membelanjakan 300,000 untuk membelinya. 300,000. Satu kedai haiwan mistik. Kedai hitam. Ini adalah kedai hitam. Begitu. Kedai haiwan mistik ini sama sekali tidak mengejutkan. Malah, sudah mencapai tahap yang mengejutkan. Mengejutkan pada tahap 5. Kedai haiwan mistik ini hanyalah kedai haiwan. Kekuatan yang setara pasti akan terjatuh. Kalian tidak akan menyedari peningkatan tahap itu. Hanya ada kekuatan. Haiwan peliharaan abadi adalah haiwan peliharaan. Berdiri. Meskipun kamu tidak melihat kedai haiwan mistik saya, mengakui bahawa ia adalah haiwan peliharaan. Kamu tidak seharusnya memandang rendah mataku. Baiklah, lihat kedai haiwan mistik saya. Akhirnya, ada banyak yang istimewa. Ini adalah 30% sumber daya perak. 3 biji emas perak. Jumlahnya 160,000. Bingung. 30% perak telah sepenuhnya berubah. Bagaimana mungkin? Sepenuhnya melampaui pengetahuan saya. Ya. Kedai haiwan mistik telah menjadi lebih kuat. Menyedarkan pada tahap 6. Menyedarkan pada tahap 7. Masih dalam peningkatan. Bagaimana mungkin peningkatan ini? Ini adalah peningkatan pada tahap 10. Saya berjanji akan menjadi lebih baik. Melatih selama 3 bulan. Sekarang baru menyedari tahap 6. Tidak. Kedai haiwan mistik masih dalam perubahan. Aliran ini adalah aliran perak. Tidak. Bingung. Bukan aliran perak. Ia adalah kemahiran yang tinggi. Kekuatan perak yang tinggi. Hanya 300,000 perak. Apa yang kamu maksudkan dengan kekuatan perak? Kekuatan perak. Serigala perak saya. Kecuali jika kekuatan saya meningkat ke tahap bulan. Jika tidak, tidak mungkin. Serigala perak hanya memiliki kekuatan bintang 1. Meningkat ke tahap bulan yang diperlukan. Sama sekali tidak mampu saya terima. Dan ruang kosong serigala saya juga tidak mampu meningkatkan kekuatan bulan. Ini adalah peningkatan kekuatan. Kekuatan yang sangat tinggi. Bingung, saya katakan. Iya. Kedai haiwan mistik yang ada sudah mencapai tahap yang sangat tinggi. Tidak mungkin. Kamu hanya menggunakan 30% perak. Nilai tidak melebihi 100,000. Sama sekali tidak mungkin untuk mengubah kedai haiwan mistik meningkat ke tahap yang sangat tinggi. Ini tidak sesuai dengan kebiasaan. Ah, kekuatan bintang. Sama sekali adalah kekuatan bintang. Saya dapat merasakan kekuatan ini. Ya. Ini adalah kekuatan air. Kedai haiwan mistik langsung berubah. Ini adalah kemahiran kekuatan emas. Terlalu terbalik. Kekuatan air. Kekuatan air. 2 kemahiran emas. Kedai haiwan mistik sudah tidak ada lawan. Bingung, kamu baik-baik saja. Kedai haiwan mistik ini juga terlalu terbalik. Sebelumnya saya salah. Tidak seharusnya mengatakan kedai itu adalah kedai hitam. Jika awan. Saya telah membelanjakan 300,000 untuk membeli bis tamer yang benar-benar berharga. Kedai haiwan itu bukanlah kedai hitam. Sekarang sudah terang, kan? Ya, jelas. Kedai haiwan itu seolah-olah dipanggil kedai haiwan dewa. Hehe, selepas beberapa hari, saya juga perlu pergi ke sana. Beli haiwan peliharaan awal saya. Tahap kehebatan saya telah mencapai kesedaran 10 tahap. Kuasa lebih tinggi sudah mencapai tahap 9. Latihan tidak salah. Tidak salah, ada yang meramalkan tahap kehebatan. Sumber daya boleh menjadi kuat. Tidak salah, tidak salah. Menyentuh perasaan, saya masih akan memberitahu rakan saya, Bai Yueru. Tiada perjanjian untuk haiwan peliharaan. Beberapa hari ini, saya meramalkan akan datang ke kedai untuk membeli. Aroma tidak takut dengan anak-anak yang dalam. Kehidupan ini tidak datang, kan? Dalam keadaan tanpa sumber daya, hanya bergantung pada naga yang menentang. Ruang haiwan peliharaan saya. Ternyata saya langsung mencapai kesedaran 5 tahap. Membuka hingga 500 tahap. Terlalu luar biasa. Guru haiwan peliharaan yang sama.
Menyedari satu tahap ruang haiwan peliharaan hanya ada 100 tahap. Saya adalah 100 tahap. Menyedari 5 tahap adalah 500 tahap. Hampir besar di 4 bilik. Dan juga, ruang haiwan peliharaan saya masih menyimpan kuasa gelap yang murni. Lebih kuat daripada mereka. Meramalkan tidak beberapa hari, saya boleh menghancurkan. Menjadi guru haiwan peliharaan super. Terlalu tampan. Haiwan peliharaan ini sempurna menyatu dengan kecantikan saya. Saya mungkin adalah keturunan keluarga. Sejak kecil menerima pendidikan yang baik. Sekali pandang, saya dapat melihat tubuhnya yang mengandungi naga yang menakutkan. Saya perlu mendapatkannya. Kedai panjang, kamu ini adalah haiwan peliharaan yang tidak salah. Begini, kamu buka satu harga. Maaf, ini adalah haiwan peliharaan yang saya perjanjikan tidak dijual. Dan juga ini bukan haiwan peliharaan, tetapi adalah naga yang menentang. Memang, saya sudah tahu, produk ini haiwan peliharaan yang baik. Pasti akan diperjanjikan. Di sini masih ada haiwan peliharaan lain yang kecil. Saya sedar haiwan peliharaan ini adalah bitahap hitam. Yang terbaik adalah dapat memperjanjikan sistem gelap atau sistem api. Kamu di sini ada. Saya sudah berkata baik. Kuasa rendah yang kurang. Saya tidak boleh. Secara semula jadi ada. Kamu ini apa maksudnya? Ambil satu ayam merah yang paling rendah untuk datang menyerang saya. Kamu menganggap saya ini apa? Biarkan saya memperjanjikan satu ayam merah. Haha, ayam merah di atas meja makan saya semua tidak suka. Ini bukan ayam merah yang biasa. Cuba fikirkan. Satu ekor yang memegang tulang sejuk. Hingga naga yang menentang. Ternyata tidak ada yang tidak ada. Ho! Ayam merah memegang api. Kata-kata ini benar-benar membuat kamu dapat berfikir. Jika benar-benar ada jenis haiwan peliharaan ini, harga hingga sekurang-kurangnya ribuan. Walaupun saya juga tidak dapat membeli. Saya sudah tahu. Asalnya adalah telur masam. Kamu cari mati. Ayam merah ini saya pasti tidak akan beli. Tidak seperti ini. Kamu menghapus perjanjian ayam hitam ini. Perjanjian penghapusan yang merugikan saya bantu kamu. Saya sudah berkata, penjinak haiwan adalah peliharaan saya. Tidak mungkin dijual. Adakah kamu tidak faham apa yang orang katakan? Jika kamu bukan seorang yang bersemangat untuk membeli penjinak haiwan, maka saya akan mengeluarkannya dari kedai saya. Apa keadaan kamu? Saya adalah seorang pembelanja. Kamu tahu siapa saya? Kamu berani bercakap dengan saya dalam nada ini. Saya bersedia untuk berurusan dengan penjinak haiwan hitam kamu. Itu adalah tua kamu. Bergoyang. Atau mati. Burung hitam. Gerak cepat. Jangan teriak. Burung hitam kamu sudah hampir mati. Tiada guru penjinak haiwan yang mampu mengendalikan seekor naga besar. Cukup kuat. Keluarga penjinak haiwan lebih bergantung kepada naga besar. Naga penjinak mungkin lebih besar dari naga biasa. Bersama dengan kehadiran naga dewa. Mewakili keluarga naga yang gelap. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya adalah dewa naga yang melindungi negara. Itu adalah seekor dewa naga penjinak. Naga hitam ini, bagaimana mungkin memiliki? Sama seperti melindungi dewa naga yang berlumuran darah. Burung hitam cepat kembali. Ho, apa yang akan berlaku? Ruang penjinak haiwan saya sedang hancur. Ini adalah seberapa banyak kuasa. Ternyata mampu melalui perjanjian. Langsung merosakkan ruang penjinak haiwan saya. Ruang saya akan hancur. Sungguh membosankan. Burung hitam itu juga terlalu lemah. Bahkan satu dewa mata pun tidak dapat bertahan. Kamu ini. Selepas ini, pasti akan berjumpa dengan musuh yang kuat. Berbanding dengan naga yang sebenar. Ketika itu tidak boleh terlalu berleluasa. Kamu sudah tahu. Jangan lupa, kamu adalah satu-satunya keluarga naga. Tidak kira sama ada naga atau dewa. Di matamu hanya ada sumber yang kuat. Naga yang sangat menakutkan. Saya hampir mati. Itu bukan jenis naga apa. Ia adalah naga gelap yang sebenar. Lebih baik dia tidak meninggalkan jejak. Jika dia benar-benar bergerak, saya dan ruang penjinak haiwan saya akan sangat kecewa. Abang panjang. Katakanlah, siapa yang telah membuat kamu jadi begini? Kamu juga adalah keturunan Long. Di luar menerima serangan. Saya sendiri akan membantu kamu mencari tempat kembali. Tidak perlu menggunakan abang panjang. Kamu 1000 tidak boleh pergi mencabar dia. Kami Long tidak akan bangkit darinya. Tutup mulut saya Long tidak cukup kuat. Tetapi juga bukan siapa yang boleh menentang. Kecuali keluarga penjinak haiwan. Siapa yang boleh membuat saya Long tidak bangkit? Bukan keluarga penjinak. Adalah seorang yang membuka kedai penjinak. Dia adalah naga itu. Seorang dewa mata sudah membunuh burung hitam saya. Masih sedikit lagi menghancurkan ruang penjinak haiwan saya. Kamu katakan apa? Naga gelap. Penjinak haiwan. Hanya wujud dalam cerita.
bersama dengan naga dewa, adalah naga gelap. Dia hanya seorang kanak-kanak yang mempunyai kuasa luar biasa. Burung hitam saya di hadapannya. Bahkan sumber yang menentang tidak ada. Ruang penjinak haiwan saya juga akan dihancurkan oleh kuasa yang mendesak. Sebuah makhluk mata dewa yang membunuh tahap super. Ia juga boleh merosakkan ruang yang terikat. Kekuatan jenis ini sudah pun melarikan diri dari kuasa guru tahap super. Bahkan hampir mencapai kuasa bulan tahap. Saya juga tidak tahu apa yang dia lakukan. Saya hanya melihat kedai haiwan peliharaannya tidak dapat dipandang. Ingin berkata beberapa kata. Tidak terfikir bahawa di bawah ini ada begitu banyak kebangkitan. Masih membelanjakan lebih dari 500,000. Mengembalikan ruang haiwan peliharaan. Dan merawat burung hitam. Bagus juga kamu tidak benar-benar marah padanya. Jika tidak, jangan cakap kamu. Seluruh keluarga perlu ditangkap. Ingat. Selepas ini tidak boleh lagi mengundang dia. Juga tidak boleh lagi melihat mana-mana haiwan peliharaan. Nanti akan bertemu dengan pengangkutan depan, mesti menghormati. Tidak pasti ada yang tidak dapat ditahan. Berdasarkan perjanjian dengan guru haiwan jenis naga. Bukan kami keluarga yang boleh mengundang. Terlalu tidak berdaya. Seluruh keluarga. Semua perlu menjadi pelindung untuk kamu. Saya sudah tahu abang. Saya pasti akan berkata dengan tegas. Tidak berani lagi menyerang pengangkutan depan. Saya sangat berbesar hati untuk kamu. Tiada ruang haiwan peliharaan yang dapat menghancurkan kamu. Kamu bukan tetapi tidak berterima kasih. Masih perlu membawa orang untuk menghancurkan tempat ini. Bukan pengangkutan depan. Kami tidak berani mempunyai jenis ini. Saya membawa abang datang. Ia akan mewakili keluarga kepada anda untuk memberikan penghormatan. Pengangkutan depan. Memberikan penghormatan. Sangat menakutkan suasana hitam. Ini adalah tekanan jenis naga. Hanya baru kanak-kanak. Biarkan saya merasa sejuk. Jika dia membuka matanya, saya takut stesen tidak dapat dilakukan. Pengangkutan depan. Ini adalah sumber daya ruang kosong tahap emas. Sedikit lemah. Memang ketika itu adalah penghormatan kepada kamu. Masih ada banyak sebelum kehilangan tanpa hati. Sumber daya ruang kosong tahap emas. Menjual harga sekurang-kurangnya 100,000. Nampaknya benar-benar tidak percaya. Lepaskanlah. Saya sendiri tidak mengira untuk mengejar kamu semua. Kamu sangat boleh melepaskan hati. Pengangkutan depan sangat tinggi. Saya keluarga tidak boleh tidak menunjukkan. Titik ini lemah. Masih perlu pengangkutan depan mesti dikumpulkan. Abang pasti akan. Pengangkutan depan adalah menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya. Jika tidak, pasti tidak akan seperti ini. Mungkin dia adalah ketua kecil dalam keluarga. Terlalu menakutkan. Saya mungkin adalah penjinak haiwan tahap 1. Bertemu dengan satu kepada naga tahap 10. Ternyata ditekan. Bertarung satu sama lain tidak keluar. Kekuatan naga ini sangat dalam tidak boleh diukur. Pengangkutan depan kamu sudah pun membuka kedai haiwan peliharaan. Ada apa-apa kelebihan haiwan peliharaan kecil? Saya baru-baru ini merosakkan tahap bintang. Betul-betul sudah membuka kedudukan ketiga. Ingin berjanji satu haiwan peliharaan yang sesuai dengan saya. Kamu sedar apa hari ini? Pengangkutan depan saya sedar tahap haiwan peliharaan sejuk. Mengira adalah satu jenis api aneh. Sejuk. Tahap ciri haiwan peliharaan. Sudah pun disebut sebagai keanehan. Kamu sejuk ini benar-benar satu jenis api aneh. Pengangkutan depan kelihatan seperti anjing. Sayang, saya sejuk ini adalah api sejuk. Dan kebanyakan sistem haiwan peliharaan tidak tinggi. Saya sudah lama mencari tapi tak jumpa haiwan peliharaan yang sesuai. Hahaha. Kebetulan, saya ada seekor haiwan peliharaan di sini yang paling serasi dengan anda. Ayam merah ini. Sudah saya jual kepada anda dengan harga 3 juta. Syukurlah akhirnya ayam merah ini dapat dijual. Kalau tidak, saya akan didenda dan dipotong mata ganjaran oleh sistem. Tuan Lu, saya beli ayam merah ini. Anda rasa saya bergurau dengan anda ke? Anda fikir, saya menjual ayam merah ini kepada anda adalah untuk menyusahkan anda? Berani betul Tuan Lu. Cuma ayam merah sebegini. Agak terlalu rendah tahapnya. Walaupun penjinak haiwan grade F yang mempunyai bakat api semula jadi, belum tentu akan mengikatnya. Dengarlah ayam merah ini. Secara semula jadi ia boleh memurnikan semua api untuk kegunaannya. Malah api asing pun boleh dimurnikannya. Termasuk api sejuk anda. Saya pernah cuba menjualnya kepada Luo Wei. Tetapi dia tidak mengenali permata. Dia tidak memandang ayam merah ini. Malah dia meminta saya membatalkan kontrak naga pemusnah itu. Barulah saya marah. Jika anda tidak percaya, cuba lepaskan api sejuk anda. Biarkan ayam merah ini menelannya. Anda akan tahu selepas mencubanya. Memurnikan semua api. Malah api asing pun boleh dimurnikan. Sudah dimurnikan. Ia benar-benar dimurnikan. Adakah ini benar-benar ayam merah?
Ia benar-benar telah memurnikan api sejuk, dan boleh memurnikannya untuk kegunaan sendiri. Di manakah ayam merah itu? Ini adalah Maharaja Api. Tuan Lu, saya beli ayam merah ini. Bolehkah saya mengikatnya sekarang? Boleh. Potensi tersembunyi ayam merah ini tiada tandingannya. Nilainya pasti melebihi 3 juta. Saya akan mengingati kebaikan ini. Jika pada masa hadapan, Tuan Lu ada apa-apa keperluan, jangan ragu-ragu. Jika anda tidak mempunyai kekuatan yang mencukupi, anda juga tidak dapat melakukan apa-apa untuk saya. Kontrak sudah selesai. Anda boleh pergi sekarang. Sudah tiba masanya untuk memurnikan kristal air kosong ini, meningkatkan ruang haiwan peliharaan, menerobos sempadan. Ruang haiwan peliharaan sedang mengembang. 500 meter persegi, 1000 meter persegi. Sedarlah, tahap ke-10. Hanya sedikit lagi untuk menembusi tahap luar biasa. Menembusi. Haha. Grade emas putih telah menembusi tahap luar biasa. 30 peringkat grade berlian. Lihat sejauh mana ruang haiwan peliharaan boleh mengembang. Tidak hairanlah kristal air kosong grade berlian. Harga 10 kumulatif mata. Memang kuat. Cukup untuk saya menembusi dari tahap luar biasa ke tahap luar biasa 10. Memurnikan keseluruhan permata itu. Dianggarkan boleh terus menembusi ke tahap bintang. Penjara bawah tanah kegelapan. Haiwan peliharaan kontra anda, naga pemusnah dunia. Menembusi tahap luar biasa. Memahami kemahiran tahap bintang merah. Jiwa naga iblis. Suku yang jiwanya telah dimurnikan menjadi jiwa naga iblis dalam kegelapan tanpa sempadan. Jiwa naga iblis kegelapan, manifestasi jiwa pemusnah, naga iblis. Jiwa naga iblis. Kemahiran tahap bintang merah. Tidak hairanlah ia adalah naga iblis abu dunia. Menembusi, ia memahami kemahiran yang begitu kuat. Selepas itu, berhadapan dengan naga raksasa. Lebih-lebih lagi, tahap kekuatan yang menakutkan. Naga jahat yang mengancam. Tidak dapat dinafikan, ia adalah musuh dari suku naga. Namun, namanya tidak kosong. Tidak kira sama ada ia naga raksasa atau dewa naga. Di hadapanmu, yang takut hanya boleh dijadikan makanan. Saya mungkin adalah naga jahat yang mengancam dunia. Ternyata, satu mulut daging naga pun tidak pernah dimakan. Terlalu banyak yang hilang. Bila baru saya boleh makan daging naga? Bersantai. Akhirnya, suatu hari saya akan membiarkanmu makan daging naga. Kami akan menjaga kamu. Hanya melihatmu sudah cukup. Es naga warna langit asal. Ibu bapa kamu berjuang dan gagal. Kau telah membuang anak ini, tetapi masih ada nilai. Mengeluarkan sumber es naga ini. Memberi kepada adikmu. Kau bukanlah terlalu cemburu. Selepas kehilangan langit, masa depan kamu akan terletak di atas tubuhnya. Dia akan menjadi guru es naga ganda. Menghantar keluarga. Dan kau buat satu makhluk sudah cukup. 12 tahun lalu, kesakitan itu tidak akan saya lupakan. Sekarang saya masih tidak boleh menggerakkan naga. Tetapi tidak lama. Saya pasti akan tinggal tinggi di bawah pandangan mereka. Teruskan memperbaiki. Kita semua akan menjadi kuat. Tidak tahu tidak sedar, sudah 2 hari. Naga jahat ini tiba-tiba mencapai tahap maksimum. Masih di atas asas yang stabil. Tunggu saya untuk menghancurkan tahap bintang. Ia tidak pasti boleh terus menghancurkan ke tahap bintang kedua. Panjang kedai. Kawan saya sudah pergi ke kedai hantu. Kau perlu memberinya yang terbaik dari kedai hantu. Kawan yang penuh kenangan. Zhang Ruoyun. Dia sudah berada di jalan terlalu baik. Akhirnya ada kehidupan. Bagaimana ini masih kecil dan masih hancur. Tidak sampai 100 pinggan. Saya masih menganggap ini adalah kedai besar. Masih ada kedai panjang yang tiba-tiba muda. Dan saya tidak jauh besar. Masih ini. Kedai panjang matamu seolah-olah ada apa-apa. Sangat dalam. Tiada apa-apa mungkin adalah masalah garis. Saya mendengar hantu berkata, kau masih tidak ada perjanjian awal. Saya sudah sedar binaga sebelum. Boleh meningkatkan kekuatan bantuan. Oleh itu, saya ingin mendapatkan satu garis bantuan. Bantuan ini menakutkan, kau tidak ada perjanjian awal. Bantuan naga ini sudah cukup. Lebih banyak keadaan masih bantuan tertentu. Berbanding dengan naga yang mati, bantuan ini masih banyak. Panjang kedai. Kau di sini ada kombinasi yang saya perlukan. Saya benar-benar ingin cepat mendapatkan perjanjian awal. Secara semula jadi ada. Ini adalah kedai hantu yang disediakan untukmu. Ini adalah serangga hijau. Kedai panjang ini adalah untuk menyalahkan saya. Jalan hijau serangga. Ia adalah kedai hantu yang paling rendah. Bila-bila masa sangat sukar untuk dicapai. Jangan pandang kecil padanya. Ini bukan serangga hijau yang biasa.
Ia mempunyai bentuk khas untuk naga. Boleh tanpa had untuk mengubah. Tanpa had untuk mengubah. Apa yang dimaksudkan? Tidak salah, kau memberinya sumber yang tidak sama. Mengikut dia, mencapai maksimum akan menjadi bantuan. Berbanding dengan kau menggunakan cahaya suci untuk membesarkannya. Sekali lagi, sumber cahaya. Dia akan berubah menjadi bantuan cahaya. Dan boleh diperkembangkan tanpa had. Betulkah saya menggunakan cahaya suci untuk membesarkannya? Sekali lagi, ia akan menjadi sumber cahaya. Ia akan diperkembangkan menjadi makhluk bantuan bercahaya. Sama seperti legenda yang tidak terhad, mempunyai kuasa luar biasa. Berbanding dengan legenda, lebih jelas kuasa yang dimilikinya. Setiap kali makhluk itu berkembang, ia adalah satu perubahan yang mengejutkan. Masa depan tidak boleh dijangkakan. Pemilik kedai telah membuat keputusan. Saya ingin membeli serangga hijau ini. Sekarang saya berjanji untuk membesarkannya. Pemilik kedai ini menjual serangga hijau ini dengan harga yang rendah. Walaupun ia adalah serangga hijau. Tetapi hanya perlu boleh diperkembangkan tanpa had. Sekali lagi, ia juga berharga. Harap tidak melebihi anggaran saya. Haha. Serangga hijau ini sangat berharga. 300.000. 300.000. Dan legenda yang tidak terhad. Saya telah membelinya. Legenda yang tidak terhad juga adalah 300.000. Serangga hijau ini tidak dapat membesarkan legenda. Harga ini sangat berpatutan. Saya sudah bersedia dengan baik untuk modal. Transaksi selesai. Sekarang anda boleh berjanji dengan serangga hijau ini. Dan sudah sampai ke 300.000. Baki melebihi 2.000. Masih ada 300 titik pengalaman. Sekali lagi memberi satu, sudah boleh berkembang hingga 600. Tukar kepada makhluk tahap 2. Makhluk yang boleh berkembang. Makhluk bantuan tidak akan mengganggu orang. Serangga hijau ini tidak berbanding dengan legenda. Ingat serangga hijau ini kali pertama berkembang. Perlu banyak berhadapan dengan sumber yang sesuai. Cahaya ilahi anda boleh membantu menariknya. Kesan perkembangan akan lebih baik. Saya ingat pemilik kedai. Terima kasih. Saya pasti akan menjaga ia dengan baik. Apa yang anda temui? Pandangan naga yang besar. Negara Hia hanya mempunyai 3 keluarga besar naga yang boleh berjanji. Demon hanya mempunyai keluarga. Dan keluarga ini juga berkaitan dengan saya. Mereka akhirnya tidak dapat duduk. Saya menjadi guru makhluk. Anda semua jika tahu saya sedar makhluk ini, pasti akan sukar untuk tidur. Tidak dapat tidak, saya akan membunuh saya. Atau mungkin anda boleh makan daging naga pertama. Ini adalah makhluk besar. Kekuatan makhluk naga sangat menakutkan. Saya berjanji akan menjadi naga yang kuat. Saya berjanji untuk menjadi naga yang kuat. Walaupun saya terperangkap dalam bintang, juga tertekan dengan makhluk yang sama. Boleh lihat kekuatan makhluk naga. Ibu bapa, katakan, beberapa tahun ini, saya hanya membiarkan anda memantau keluarga kecil itu. Kekayaan ibu bapa anda mempunyai garis keturunan. Bertindak sebagai suami. Kekayaan juga tidak mempunyai garis keturunan. Tetapi saya ingin melaporkan. Keluarga kecil di makhluk besar membuka sebuah kedai makhluk. Dia baru menyedari makhluk ini. Masih berjanji dengan seekor naga hitam. Apa yang tidak tetapi menyedari makhluk ini. Masih berjanji dengan naga hitam. Dia di atas sudah berlaku. Asal makhluk ini jelas telah dibawa pergi. Haha. Berjanji dengan naga hitam. Hanya berbanding dengan keluarga darah. Tidak berani berkata mungkin bukan naga hitam. Tetapi makhluk naga. Bahkan darah naga iblis. Mengatakan itu akan membuat wanita itu sangat marah. Tidak peduli apa yang ditinggalkan orang tuanya. Karena dia berani menjadi penjinak binatang. Dia tidak bisa pergi. Kau dengar itu? Dengar. Malam ini aku akan membunuh Lu Yu. Temukan semua rahasianya yang tersembunyi. Persembahkan kepada wanita itu. Tidak bisakah kau lebih sabar? Jejaknya akan terlihat di siang hari. Di malam hari, naga raksasa datang. Keluarga Lu memiliki efisiensi yang sangat tinggi. Setelah Lu Yu meninggalkan klan, dia bisa saja menjadi orang biasa. Dia malah terbangun dengan bakat penjinak binatang. Dan berfantasi menjadi penjinak binatang. Ini adalah jalan mencari mati. Sejak Lu Jia meninggalkanku, aku bersumpah suatu hari nanti akan memusnahkan keluarga Lu sepenuhnya. Hanya kerana kau adalah sampah yang bakat bawaannya telah diekstraksi. Kau juga pantas memusnahkan keluarga Lu. Keluarga Lu juga akan mengekstraksi bakat bawaanku. Aku harus bertanya, apa yang kalian sebut naga raksasa?
Di mataku, mereka hanyalah makanan. Beraninya kau meremehkan klan naga raksasa. Kau pantas mati 1000 kali. Bahkan tanpa perintah induk semang. Aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Haha, aku sudah mengawasimu sejak lama. Kau baru saja menjadi penjinak binatang. Setelah mengontrak naga iblis, apa lagi? Menghadapi naga angin badaiku. Kau bahkan tidak punya kemampuan untuk melawan naga angin badai. Salah satu spesies naga raksasa terlemah. Hanya bahan makanan kelas rendah. Ah, ini naga iblis. Lu Hengde, jika kau tahu apa yang terjadi saat itu, maka gunakan cara paling brutal untuk memusnahkanmu sepenuhnya. Wilayah, ini adalah wilayah naga. Bagaimana bisa naga iblis memiliki wilayah naga? Ini tidak mungkin. Kapan aku bilang kontrakku adalah naga iblis? Ingat, ini adalah spesies naga iblis. Naga iblis yang memakan naga raksasa. Hancurkan saja. Apa yang diinginkan tercapai? Bunuh seorang penjinak binatang musuh. Hadiahnya adalah sumber daya kelas bintang merah acak. Apakah akan diambil? Akhirnya Lu Hengde terpecahkan. Juga mendapatkan sumber daya kelas bintang merah, tidak buruk. Tidak buruk. Sumber daya kelas bintang merah acak. Ini bisa dibilang sumber daya tingkat atas, hanya di bawah tingkat dewa. Jauh lebih berharga daripada kelas berlian dan zamrud. Di pasar sistem, perlu setidaknya 500 poin untuk ditukar. Ambil. Kau mendapatkan sumber daya kelas bintang merah, hati naga iblis. Tepat 500 poin. Memusnahkan Lu Hengde. Dan mendapatkan sumber daya yang begitu berharga. Sangat cocok untuk naga iblis penghancur dunia. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Menjual 2 bayi monster saja sudah menghasilkan 600 poin. Daging naga yang tersisa, aku akan menjaganya untukmu. Jika kau lapar, pergilah makan sendiri di ruang penjinak binatang. Dulu aku berjanji daging nagamu akan disimpan, akhirnya terwujud. Kau benar-benar seorang pemakan kecil. Seberapa besar dampaknya? Bahkan mengubah jalanan menjadi seperti ini. Udara gelap yang mengerikan ini. Ini pasti ulah naga iblis dari kehidupan sebelumnya. Tunggu, ini adalah salju dari spesies naga raksasa murni. Ini adalah naga angin badai dari spesies naga raksasa. Masih ada sisa daging dari yang dimakan. Tidak ada salju naga iblis di tanah. Ini adalah penghancuran yang datang dari satu sisi. Naga angin badai dijadikan kantung pasir oleh naga iblis. Syukurlah aku membawa Luo Yi untuk memberi hormat dan meminta maaf. Masih membina hubungan dengan kereta depan. Jika tidak, keluarga Luo akan terjebak dengan orang seperti ini. Akan ada pertemuan awal yang tidak terduga. Angin kencang yang melanda adalah milik keluarga Shenlong. Melihat kereta depan dan keluarga Shen sudah tidak beristirahat. Keluarga Shen semakin kuat. Tidak akan membiarkan naga besar yang terlatih mengalir keluar. Kereta depan mampu mengubah nasib saya. Saya sudah menjadi pasukan. Pastinya tidak akan ada penyesalan. Segera menjadi anggota pasukan yang terlatih. Jalan di luar kedai pemulihan yang bersih. Semakin cepat semakin baik. Tugas yang Anda wakili di kereta depan sudah selesai. Anda makan, bukan hanya berfikir untuk meningkatkan kekuatan. Hanya hati yang berani dapat meningkatkan kemahiran Anda. Hanya perlu semua kemahiran Anda mencapai tahap bintang merah. Cuba berusaha sedikit lebih. Akan menghancurkan tahap kekuatan di tahap dewa. Seharusnya tidak menjadi masalah. Tidak lebih dari hati yang berani. Mengandungi kegelapan yang menguasai hidup seorang pemimpin. Perasaan yang penuh dengan niat jahat. Waktu untuk menerima. Naga jahat ini adalah nama yang mewakili kegelapan. Mengapa tidak lebih daripada menghancurkan naga jahat? Usia dewasa adalah tahap bintang utama. Perasaan dia yang mana yang begitu baik untuk diterima. 300 tahun lalu, dunia naga dibuka. Sebuah pertempuran. Menghancurkan satu pasukan yang kuat di negara musim panas. Dapat dilihat kekuatan naga. Mengalahkan satu hubungan. Menjatuhkan dia dengan kuat. Makan, saya sudah menolong Anda. Tidak akan membalas Anda. Bersih. Naga jahat yang Anda janjikan adalah banyak. Naga jahat itu telah mengubah sumber daya bintang merah. Hati naga jahat. Naga hitam yang telah berubah menjadi naga jahat. Naga jahat telah berubah menjadi naga jahat.
Terlalu berharga. Saya menjadi lebih kuat. Selepas itu saya menjadi ketua kumpulan penjinak. Panggil kembali, tidak ada yang terjejas oleh niat jahat. Hanya bentuk kehidupan yang mempunyai perubahan yang baik. Tidak ada sumber asal. Anda baik-baik saja untuk memperbaiki naga jahat. Menggunakan sisa untuk mengubah dia juga menjadi bintang merah. Tunggu Anda selesai. Kemahiran akan membawa kepada bintang biru. Dia masih mempunyai satu tahap emas biru. Sebenarnya, bintang biru yang kuat dapat menghancurkan bintang merah. Tidak lebih daripada membiarkan dia memperbaiki. Naga jahat semakin kuat. Siapa yang akan menolak kekuatan naga jahat sendiri? Rumah saya bukan papan besi. Keluarga saya juga tidak mempunyai kedudukan rendah. Kelebihan merah jantan dan keunikan ais. Sama sekali tidak boleh ada kebisingan luar. Di bawah cahaya, pergi untuk melihat makhluk naga. Menunggu kelahiran kecil. Bantuan untuk meningkatkan kekuatan. Ya, Anda pergi untuk melihat mereka. Raja Serigala Merah akan membantu Anda. Tenang, Anda sudah datang. Anda tiba-tiba bertukar dengan 6 jenis ais dan 6 jenis api. Antara yang paling berharga adalah 2 jenis. Tiba-tiba juga berada di barisan api yang rendah. Siapa yang takut adalah barisan. Juga cukup berharga. Adakah Anda tidak menggunakan semua tawaran keluarga? Hanya perlu dapat naik ke barisan api. Siapa yang takut adalah barisan. Kekuatan juga lebih tinggi daripada tahap A. Menggunakan untuk meningkatkan kekuatan naga jahat. Juga tidak ada bandingan. Sungguh-sungguh menggunakan semua jenis api. Jika berada di luar dunia, walaupun membelanjakan ribuan juta, juga tidak semestinya boleh dibeli. Membelanjakan untuk menawarkan pertukaran yang sangat berharga. Anda melihat barisan api yang ke-15. Crystal Ice Ungu Grade ke-99. Hei, tak sangka ais saya boleh serap ais eksotik buat kali pertama. Dan terus menempanya menjadi Crystal Ice Ungu. Api hati merah dan Crystal Ice Ungu. Saya bersedia untuk Lu Yu. Tunggu saja. Saya akan ambil kedua-dua api eksotik dan ais eksotik ini. Dan berikan kepada Lu Yu. Abang, ini adalah grade kuda api yang berbeza. Sumber berharga Crystal Ice eksotik. Kamu berani nak berikan kepada orang lain? Jing Yu, awak kena sedar diri sikit. Anda ada kuda api dan ais ungu. Dan juga nilai Brook. Anda dan saya berasal dari keluarga luo. Sepatutnya ada persefahaman. Seperti kuda api dan ais ungu. Yang boleh menyerap secara langsung. Haiwan peliharaan yang menempah api eksotik dan ais eksotik. Saya tak pernah lihat sebelum ini. Saya percaya jika saya adalah Lu Yu, saya rela bekerjasama dengan keluarga luo. Harga kuda api dan ais ungu pasti mencecah ratusan juta. Saya tahu nilai roh yang Anda sebutkan. Malah lebih tinggi daripada kuda api dan ais ungu. Kita sudah mendapat keuntungan besar. Abang, berikan api hati merah dan kristal ais ungu kepada Lu Yu. Abang, kristal ais ungu itu kamu yang beli. Anda mahu Lu Yu mengingati kebaikan Anda, bukan? Betul tak? Baguslah kalau awak faham. Nampaknya potensi kuda api dan ais ungu jauh lebih kuat daripada yang kita sangka. Jauh lebih hebat. Ini adalah api sejuk dan ais sejuk. Kuda api eksotik yang menduduki tempat ke-82 dalam ranking kuda api eksotik, kuda ais sejuk, juga bergabung menjadi kristal ais syaitan. Ini adalah takdir syurga. Ais syaitan secara kebetulan mendapat maklum balas daripada kristal ais syaitan. Menjadi lebih kuat. Lu Yu, Anda benar-benar memberi kami peluang transformasi yang besar. Saya boleh rasakan api hati merah ditempa. Dan gabungan api sejuk dan ais sejuk akan terus menguatkan takdir haiwan peliharaan saya. Api sejuk dan api hati merah sama kuatnya. Dengan pelbagai maklum balas, takdir saya bahkan boleh berevolusi ke tahap S. Mana-mana penjinak haiwan yang takdirnya telah berevolusi ke tahap S adalah benar-benar anak syurga. Takdir yang ditentukan boleh menjadikan Anda seorang dominator. Siapa sangka? Hanya perjanjian. Satu haiwan peliharaan. Secara kebetulan boleh membuat takdir haiwan peliharaan itu juga. Saya fikir, api hati merah dan kristal ais ungu adalah hadiah yang besar. Tetapi berbanding dengan transformasi yang diberikan oleh Lu Yu, api eksotik dan ais eksotik yang hanya berada di kedudukan terbawah, apa pula? Jika ia adalah tahun kelahiran, takdir elemen ais saya boleh berevolusi ke tahap S. Takdir elemen ais tahap S. Di kedai ais, ia mungkin menduduki tempat 10 teratas. Gabungan ais dan serigala adalah ais eksotik tahap terendah. Potensinya hanya mencapai tahap bintang. Jika ia bergabung dengan ais yang lebih tinggi, potensinya akan lebih tinggi. Dengan ruang haiwan peliharaan luar Jing Yu sekarang, ia hampir tidak dapat menampungnya. Peningkatan potensi dan kekuatan akhirnya mempunyai kesan yang boleh diperhatikan.
Evolusi takdir haiwan peliharaan hampir tiada potensi. Hanya beberapa kes. Ia juga memerlukan sumber bintang merah tahap bintang ungu. Semua itu adalah tahap dominator dan tahap suci yang boleh dicapai. Jing Yu, saya sendiri akan melawat Lu Yu dan menghantar api hati merah dan kristal ais. Awak baik-baik berlatih di rumah. Berusahalah untuk menerobos lebih awal. Jika tidak, serigala ais akan menempah ais eksotik lagi. Ruang haiwan peliharaan anda mungkin akan musnah. Saya tahu, abang. Jangan risau. Saya akan berlatih dengan tekun. Lu Yu, ini adalah item peringkat ke-97 dari api hati merah dan ais ungu Huan peringkat ke-99. Dan ais ungu Huan peringkat ke-99. Tolong ambil ini, Lu Yu. Ini bukan sambutan tahun baru. Kenapa tiba-tiba kamu beri hadiah? Sudah tentu saya tahu tentang carta ini. Kedua-dua ini bersamaan dengan sumber emas putih peringkat teratas. Hanya mereka yang layak sahaja yang boleh menggunakannya. Saya sekarang hanya tahap biasa. Secara logiknya, sumber tahap rendah patut mempunyai nilai yang paling tinggi. Tetapi sistem ini hanya mempunyai sumber gangsa masih tiada api merah atau ais ungu. Dengan sedikit emas ini, saya sudah boleh memberi satu api hati merah. Sumber ini sangat sukar didapati. Lu Yu, apa peluang besar yang kamu temui ini? Ini adalah tanda niat baik daripada saya. Terima kasih atas tunjuk ajar anda. Selepas kami menempah api dan ais yang luar biasa ini, haiwan peliharaan kami secara semula jadi boleh menentang tuan haiwan. Lama-kelamaan, ia bahkan boleh meningkatkan bakat haiwan peliharaan kami. Pada mulanya, kami dapat meramalkan dan memperoleh sampel kedua-dua spesimen yang jarang ditemui ini. Bimbingan profesional dan perkongsian tanpa pamrih anda akan sentiasa saya ingat. Sumber penyelidikan yang sukar didapati ini hanyalah tanda ikhlas kami. Saya harap anda sudi menerimanya, supaya kami dapat terus meneroka bersama. Secara semula jadi, ia boleh membuatkan bakat bertukar. Saya tidak tahu sama ada bakat tahap tertinggi saya ini masih mempunyai potensi. Jika begitu, maka saya akan menerimanya. Tolong jangan tolak sumber berharga ini. Terima kasih banyak. Saya sudah menghantar hadiah kepada anda. Saya tidak akan mengganggu rehat anda lagi. Saya pergi dulu. Berjalan perlahan. Api hati merah memang sesuai untuk digunakan oleh Phoenix Maharaja Ungu. Walaupun ais ungu Huan tidak dapat digunakan, ia masih dianggap sebagai harta karun. Phoenix Maharaja Ungu sentiasa menyerap kuasa api syurga yang membara. Dia tidak berminat dengan api merah tahap rendah seperti ini. Nampaknya saya silap sangka. Memandangkan kamu sangat menginginkannya, saya akan memberikannya kepada kamu. Kesan api hati merah terhadap Phoenix Maharaja Ungu tidaklah besar, tetapi intinya mempunyai sumber api. Selagi sumber api tidak padam, api hati merah boleh dijana semula. Sumber api ini dapat menengkapkan Ungu Huan Phoenix Maharaja. Ini adalah tahap pencerahan yang menembusi hadnya. Secara semula jadi, ia telah menembusi tahap luar biasa. Haiwan peliharaan yang kamu kontrak, Phoenix Maharaja Ungu telah menembusi tahap luar biasa. Naga asap ungu yang memusnahkan dunia telah berevolusi, bertukar menjadi bentuk Phoenix sejati. Jumlah api yang boleh dikuasainya telah meningkat secara mendadak. Selain bentuk Maharaja Api, Phoenix Maharaja Ungu juga mempunyai bentuk ketiga, Phoenix Membara. Dia kini hanya berukuran kurang dari 20 cm. Jika dia menunjukkan bentuk Phoenix Membara yang sebenar, bentuknya mungkin akan melonjak 10 kali ganda. Phoenix Maharaja Ungu yang dikawal juga akan meningkat banyak. Kekuatan pemusnah elemen kehidupan. Keseluruhan skala elemen yang boleh dikuasai. Semakin banyak Ungu Huan, semakin kuat kuasa pemusnahnya. Dan dalam bentuk Phoenix, ia boleh menggabungkan api syurga yang membara. Skalanya juga akan mengembang secara mendadak. Bentuk ini terlalu kuat di hadapan takdir yang tulen. Usaha tambahan nampaknya tidak dapat mengejar. Namun, Phoenix Maharaja Ungu dan naga syaitan pemusnah dunia adalah haiwan peliharaan saya. Siapapun yang kuat, ia tidak akan menjadi masalah. Akan ada lagi di masa depan. Jangan terburu-buru, memang sakit kepala. Naga hitam yang mengerikan, cinta yang memakan daging raksasa. Selepas ini, saya tidak pasti masih perlu makan. Naga ilahi, Raja Biru, lebih mengagumkan. Menjadi makanan untuk api yang aneh. Cahaya adalah makanan, kalian semua harus memakanku. Pada saat yang paling tidak berdaya. Namun, saya telah berjanji untuk menjaga 2 ekor binatang peliharaan yang paling berharga. Unsurnya, kehidupan pada dasarnya dapat menarik tenaga dari langit dan bumi. Walaupun tidak ada api aneh, tiada kaitan. Dan juga, api ilahi lebih beraroma daripada api merah hati. Walaupun itu adalah pemimpin dalam senarai api aneh, ia juga tidak lebih baik. Jika tidak, sumber api merah hati yang berakar tidak berguna. Saya tidak akan makan, walaupun tidak digunakan.
Tetapi haiwan peliharaan yang lebih banyak juga tidak akan ditolak. Cahaya adalah simpanan yang tidak sedikit. Sekolah besar penjinak haiwan seharusnya sudah mula mengajar. Mengira waktu. Latihan ketenteraan awal sudah berakhir. Walaupun itu adalah pelajar baru, ia juga seharusnya sudah mula mengajar. Sebahagian besar pelajar baru. Anggaran sudah pun berjanji untuk memulakan binatang peliharaan. Seterusnya, ingin menjual binatang peliharaan kecil itu sudah pasti lebih sukar. Tetamu datang, saya sudah tidak berharap. Hanya boleh bergantung kepada orang lain untuk saling mencadangkan. Sekarang juga tiada pelanggan. Sebelum ini, saya akan memberikan anda peningkatan persekitaran. Bersaing membolehkan anda menjadi lebih kuat. Semua pelajar. Ini adalah selepas anda memasuki sekolah penjinak haiwan besar. Kelas. Kalian semua adalah pelajar yang cemerlang yang muncul dari langit. Titik asas pengetahuan saya sudah tidak lebih daripada banyak. Ini bukan sahaja kelas pertama bagi pelajar baru. Juga adalah kali pertama saya secara rasmi mengajar. Pasti perlu menunjukkan dengan baik. Pasti kalian di antara. Sebahagian besar pelajar sudah pun berjanji untuk memulakan binatang peliharaan. Hari ini adalah kelas pertama ini. Kita akan terus membincangkan tentang binatang peliharaan. Berjanji untuk memulakan binatang peliharaan yang sama, pelajar. Saya akan memilih 2 pelajar dari pelajar yang berjanji. Akan datang, pertunjukan binatang peliharaan. Akan memberikan penjelasan kepada semua. Liu Zhaoyun berumur 16 tahun sudah pun berada di tahap bulan. 6 pelajar penjinak haiwan. Sekolah penjinak haiwan yang paling muda. Bergantung pada sekolah ini. Tahun ini baru sahaja beralih. Pelajar yang mendalam mencintai. Pelajar, sila letakkan tangan. Jangan terlalu aktif. Sangat baik, jadi sekarang. Sistem akan secara rawak memilih 2 pelajar untuk naik. Jadi, sila 2 pelajar ini datang. Melakukan satu pertunjukan seni. Tuan Tua Tian, yang itu. Bukan sekolah besar yang terletak di dalam bunga. 401 juga terlalu jauh. Pelajar baru 10. Mereka tinggal di 4. Ternyata dia. Di bawah ini ada baik untuk ditonton. Liu Zhaoyun adalah sistem sokongan. Sebelum ini tidak ada jumlah. Tunggu-tunggu, sistem sokongan bagaimana untuk melakukan. Dia ada kekuatan tempur. Lelaki itu adalah sedikit. Pelajar baru menduduki tempat ketiga. Kelas haiwan. Sedikit pun tidak terjaga, tahap binatang peliharaan sepenuhnya menyerang. Binatang peliharaan yang paling awal baru sahaja meletup. Salah, bagaimana saya terlupa Liu Zhaoyun adalah sistem sokongan. Ini adalah pertunjukan yang benar. Pasti akan menjadi kelas. Biar saya mengangkat tangan. Saya juga tidak terfikir. Saya juga tidak. Kamu semua adalah sedikit. Tanganmu adalah sedikit. Dan binatang peliharaan yang sangat kuat. Tidak dapat memastikan bulan purnama kamu. Aduh, cepatlah bantu saya fikirkan cara. Sangat mudah, saya ganti kamu pergi, tidak akan berlaku. Bolehkah? Cik Guru, adakah anda tidak berasa marah? Kamu tidak perasan Cik Guru juga sudah marah. Saya ganti kamu pergi juga adalah untuk membantu dia keluar. Dia pasti tidak akan menolak. Tolonglah, kamu sudah. Saya sudah cakap, akan menjaga kamu. Itu saya bantu Sheila untuk merawat. Sheila sangat kuat. Bagaimana mungkin menerima kerugian? Kamu tunggu sekejap. Kelas di Universiti Penjinak Haiwan. Khususnya ditetapkan untuk pertempuran yang sengit. Kaki sudah cukup untuk menampung kelas penjinak haiwan. Kalau tidak, pada hari Ahad juga meletup. Pertahanan berkilau pasti akan seperti kepingan ais. Tidak betul, baru sahaja bukan titik yang lemah. Bagaimana boleh menjadi hantu? Ini bukan hantu. 301 tempat tinggal yang lain. Sukar untuk mengatakan, adalah tidak berani. Biarkan hantu ganti dia. Cik Guru, hantu adalah sistem bantuan. Tidak terlalu berani untuk bertempur. Oleh itu, biarkan saya bantu dia pergi. Sudah tentu boleh. Susah kamu dengan rakan sekelas. Rakan sekelas ini, kamu seharusnya juga tidak perasan. Tidak ada yang perasan. Siapa yang bertanggung jawab juga sama. Bertentangan, angin ini sudah ditetapkan. Serigala gila manusia luar biasa. Betul-betul berkesan. Rakan sekelas ini, tolong panggil hantu. Baiklah. Hari kiamat di tempat yang tenang. Panggil seorang Sheila untuk bertempur dengan tahap tinggi. Satu serangan sudah memotong. Tuhan, bagaimana pelajaran ini tidak lancar? Sebenarnya, Sheila adalah sistem bantuan yang cukup menyusahkan.
Hantu tiba-tiba bersetuju dengan Sheila. Ini adalah salji di atas. Rakan sekelas ini, kamu pasti perlu membiarkan Sheila dan serigala gila bertempur. Perlu tidak juga tukar satu hantu. Cik Guru, saya sekarang masih guru awal. Hanya bersetuju dengan Sheila satu hantu. Saya tidak cakap jelas. Fikiran saya adalah, kamu bersetuju dengan Sheila tidak sesuai dan saya bertempur. Faham? Hantu pasti boleh. Kamu semua jangan berkelahi. Sheila sangat kuat. Jangan bunuh diri. Saya ajar kamu pelajaran pertama. Jangan kecilkan sesiapa pun. Siapa takut dia adalah Sheila. Hati merah ini baru baik beri biru. Campur aduk naga besar suka makan tinggi. Daging ini tidak naik. Pertama ambil. Nampaknya kamu sangat suka. Itu juga untuk kamu. Ini adalah dia adalah unsur tulen. Tidak terfikir tentang api ini juga seperti ini. Uji untuk hantu secara tiba-tiba. Menguasai bintang merah tahap teknik. Bentuk baru membolehkan saya lihat. Tingkatkan model menjadi 2 kali ganda. Memang kuat. Naga ajaib masih dalam latihan. Hantu ini baru saja menghancurkan. Ini adalah jarak dari hantu. Tidak lebih baik. Tidak kira sama ada ini jenis hantu atau jenis usaha. Semua adalah hantu saya juga untuk bantuan saya. Jangan terburu-buru, yang ada adalah tahap tinggi. Sehingga masih dalam latihan naga. Seterusnya, cari beberapa tahap tinggi. Mungkin ini adalah jurang yang perlu ditampung takdir. Inilah mungkin daya tarikan dunia haiwan peliharaan. Mengalahkan naga purba sungguh luar biasa. Spesies naga purba memang sinonim dengan kekuatan. Boleh menakluki cabaran tahap seterusnya dengan mudah. Menghadapi musuh rentas dimensi. Tetapi naga purba ini hanya tahap sedar, tahap 10. Namun berjaya menewaskan manusia liar tahap luar biasa satu tingkat. Apa yang dia katakan nampaknya bukan AUTA. Aku benar-benar kalah. Naga purba telah mengalahkan manusia liar. Sungguh menakjubkan. Manusia liar itu tahap luar biasa. Naga purba itu tahap sedar. Naga purba milik Shen Nian. Kekuatannya sekurang-kurangnya tahap 5 generasi baru. Lebih kuat daripada haiwan peliharaanku. Siapa yang boleh beritahu aku? Bagaimana naga purba ini dibiarkan? Mengapa ia begitu kuat? Mungkinkah kerana pemakanan khas yang menyebabkan naga purba bermutasi? Tetapi spesies naga purba begitu besar. Tidak pernah ada laporan tentangnya mempunyai nilai pembiakan. Nian, awak hebat. Ternyata benar-benar kalah. Manusia liar awak cedera. Perlu rawatan. Saya boleh minta rama-rama bulan bantu merawat lukanya. Maaf mengganggu awak. Terima kasih. Sekarang awak nampak sangat sopan. Kesombongan awak tadi hilang ke mana? Sebelum ini saya terlalu sombong. Saya tidak sangka naga purba awak begitu kuat. Kemahiran emas, cahaya suci. Rakan pelajar ini, rama-rama awak ini. Mungkinkah ia adalah rama-rama bulan yang mempunyai kekuatan tersembunyi tahap bulan? Tetapi rama-rama bulan, malah ulat bulan pun, telah lama pupus. Bagaimana ia boleh muncul semula? Tuan Lu, ini rama-rama bulan. Dan ia telah berevolusi daripada ulat bulan. Kamu semua turun berehat dulu. Shen Nian, berikan perlindungan di kilang air. Menyamar dan memburu. Taktik perang yang sangat tinggi. Cukup untuk hari ini. Kelas tamat. Tiada rekod dalam buku lama. Adakah ia bermakna ia mustahil? Shen Nian, Diu Ruoyun. Sila tunggu sebentar. Walaupun naga purba boleh mengalahkan manusia liar. Mengapa ulat bulan yang berevolusi menjadi rama-rama bulan tidak boleh? Dunia haiwan peliharaan memang penuh dengan kemungkinan tanpa had. Tuan Lu, saya tidak sangka awak percaya pada kami. Adakah kamu tahu? Tamadun kita hari ini kelihatan makmur. Tetapi puluhan ribu tahun dahulu, pernah wujud satu tamadun haiwan peliharaan yang mencapai kemuncaknya. Itu adalah pada era sebelumnya. Kedengarannya sangat misteri. Pada zaman kemuncak itu, terdapat satu profesion yang tidak kurang hebatnya daripada penjinak haiwan. Ia dipanggil guru pembiak. Kini, guru pembiak sangat jarang ditemui. Jika dia seorang yang tercerahkan, dia mungkin boleh membiarkan naga purba menjadi ulat muda. Guru pembiak terhebat. Bahkan boleh membiarkan seekor ikan lumpur menjadi naga purba. Membiarkan ikan lumpur menjadi naga purba. Ini terlalu luar biasa. Ia langsung tidak mungkin. Apa yang Tuan Lu katakan adalah benar. Jika anda memilih untuk mempelajari sejarah, anda akan faham semua ini. Tetapi profesion guru pembiak telah hilang. Kini, pembiakan haiwan peliharaan lebih bergantung pada data besar dan percubaan. Kurang sokongan teori yang sistematik.
Mungkinkah pemilik kedai ini sebenarnya seorang guru pembiak? Jika itu dia, maka seekor ular pun boleh dibiarkan menjadi naga purba. Apa itu pemilik kedai? Kami telah membuat perjanjian dengan Shilar dan cacing tidur. Semua ini datang dari kedai haiwan mitos di luar sekolah. Ketua kedai tersebut. Mungkin itu adalah guru latihan yang anda sebut. Shilar cacing tidur kecil ini boleh membalikkan keadaan. Hanya ketua kedai itu yang berani mengubah takdir. Kedai haiwan mitos itu mempunyai makna. Mari kita lihat guru latihan itu. Langkah ke-10 sangat cepat. Apa yang dia katakan tentang tahap mereka? Terlalu tidak adil. Sebenarnya tidak boleh lebih dari itu. Klan hari sebelumnya sudah kuat. Saya pasti akan melebihi anda. Saya juga mempunyai naga yang sangat berharga. Seharusnya di sini. Kekuatan tuan ini terlalu menakutkan. Jika dia tidak membenarkan, saya takut untuk memanggilnya, tidak dapat dibuka. Haiwan berwarna ungu ini adalah apa jenis makhluk? Kakak kecil ini. Bolehkah saya bertanya apa yang diperlukan? Terlalu menakutkan. Haiwan ini. Hanya kewujudan dia. Tubuh ini akan mengawal saya dalam beberapa saat. Jika dalam pertempuran, beberapa saat ini akan membiarkan saya kehilangan nyawa. Dia tidak melakukan apa-apa. Hanya ada kekuatan seperti ini. Jika itu adalah kuantiti pelepasan utama, ada banyak tanpa musuh. Maafkan saya, anda telah terkejut. Hari ini, burung Phoenix masih tidak dapat sepenuhnya mengawal kekuatan yang diberikan oleh langit. Kekuatan haiwan ini adalah sejenis kuasa langit. Saya tidak merasakan sebarang gelombang kuasa. Seolah-olah dia datang dengan kehidupan. Ini adalah dewa langitnya. Dewa yang dibawa oleh langit. Hanya perlu kekuatan tidak lebih tinggi daripada burung Phoenix. Akan ada dewa yang akan ditekan. Kekuatan naga yang menakutkan lebih lemah daripadanya. 2 tahap hanya dapat menghasilkan 9 kekuatan. Kekuatan anda hanya dapat mencapai 7. Kekuatan yang menakutkan hanya ada 3. Saya tidak menyangka dewa ini masih dapat berfungsi terhadap guru haiwan. Bulan yang berbeza juga dapat ditekan. Haiwan berwarna ungu ini tiba-tiba terjaga dari langit. Ingin terjaga dari langit. Apa yang perlu diubah? Apa yang perlu dicapai di langit? Bintang biru ini berasal dari kekuatan yang kuat. Hanya ada haiwan yang mempunyai kekuatan. Barulah ada sumber untuk mencapai kekuatan. Saya adalah guru haiwan peringkat 6. 3 haiwan yang telah dibuat. Kekuatan tertinggi mencapai 10. Tetapi tidak ada satu pun yang terjaga dari langit. Haiwan berwarna ungu ini mencapai tahap yang tinggi. Itu adalah sejarah di dalam buku. Satu-satunya raja yang mempunyai kesedaran dunia. Apa itu? Tahun ini, bintang biru akan memasuki. Mendapatkan bintang biru yang satu-satunya. Terjaga dari sistem langit yang istimewa. Boleh mengawal jiwa. Dia telah dilatih hingga ke tahap bulan. Sistem langit yang terjaga telah mengawal banyak. Berkumpul di negara lain dan dunia yang berbeza. 1 bulan yang berbeza telah memulakan pertempuran. Sayang sekali, kekuatan bintang biru terlalu rendah. Melatihnya hingga ke bulan dengan sumber. Cukup untuk melatih lebih dari 100 raja. Bahkan 1 raja. Dia takut adalah tahap paling lemah dalam sejarah. Seperti ini, kekuatan utama langit. Benar-benar gelap. Jika dewa negara itu terjaga dari sistem langit, negara musim panas juga dapat menjadi bintang biru. Haiwan berwarna ungu ini mempunyai kualiti. Kekuatan tidak rendah. Menyelaraskan kekuatan haiwan ini. Akan datang atau mungkin ada raja yang turun dari langit.